Okey, jadi website bisnes pelancongan anda dah siap. Tahniah, memang nampak cun, nampak hebat. Tapi soalan paling besar sekarang ialah, apa jadi lepas ni? Adakah website tu betul-betul akan buat kerja untuk anda? Ataupun dia cuma duduk diam je kat situ? Jom kita bongkar apa yang perlu dibuat. Dan inilah realiti pahitnya. Cuba tengok ni, tanpa ada enjin di belakangnya, website anda tu tak lebih dari sekeping brosur digital. Serius, cantik. Tapi senyap, dia tak buat apa-apa, cuma tunggu orang terjumpa dia. Inilah masalah yang selalu sangat kita nampak, terutamanya untuk bisnes yang nak tarik pelancong dari luar negara. Sekarang, jom kita bandingkan. Kat sebelah kiri, kita ada brosur digital. Macam poster lah kan, dia cuma tayang maklumat, statik. Sebelah kanan pula, ini mesin jualan 24 jam. Benda ni lain macam. Dia proaktif, dia cari pelanggan, dia proses booking, dia kutip bayaran, semua automatik. Masa anda tengah sedap tidur pun dia kerja. So macam mana kita nak upgrade dari poster biasa jadi mesin duit ni? Inilah dia proses transformasinya. Dari brosur kepada mesin jualan. Kita panggil benda ni pengaktifan sistem inbound digital anda. Kata kuncinya dekat sini ialah aktifkan. Bukan setakat bina, tapi kita hidupkan dia. Dan untuk buat semua ni, di sinilah peranan inbound digital advisor tu jadi sangat-sangat penting. So, apa benda inbound digital advisor ni? Senang cerita, anggap je macam ni. Kalau pembina website tu pasang enjin kereta, kamilah yang isi minyak, tune enjin tu dan pastikan dia boleh race. Kerja kami bermula lepas website anda siap. Misi kami, nak tukar website anda tu jadi satu magnet yang tarik pelancong dari seluruh dunia dan tukarkan mereka jadi pelanggan yang bayar. Okey, kita mulakan dengan fasa 1, pengaktifan digital. Fikirkan fasa ni macam kita bina tapak rumah. Kena solid. Matlamat kita kat sini simple je. Kita nak pastikan bisnes anda bukan setakat nampak best online, tapi orang boleh terus book dan bayar. Bookable. Sedia untuk terima tempahan secepat mungkin. Dan ini dia 6 gear utama dalam fasa pengaktifan ni. Kita akan polish produk anda, tulis ayat jualan yang power, pasang sistem payment gateway, set up sistem affiliate dan macam-macam lagi. Setiap satu step ni, macam kita pasang komponen-komponen penting untuk membina satu mesin yang lengkap dan boleh jalan sendiri. Dan kat sinilah kita pakai Magic. Kita guna teknologi AI terkini, bukan cara lama dah. Dengan AI, kita akan pastikan website anda ni muncul bukan je kat Google, tapi dekat tempat macam ChatGPT. Kita akan ajar AI tu untuk target kata kunci yang pelancong dari Eropah, dari Asia, guna bila mereka cari package macam yang anda tawarkan. Lepas tu, benda paling penting, macam mana nak bagi orang nampak? Visibility. Caranya, kita akan sambungkan bisnes anda terus ke platform gergasi macam Viator dan Clue. Bayangkan, produk anda tiba-tiba muncul depan mata berjuta-juta pelancong global yang tengah pegang kad kredit, ready nak book. Ini memang jalan pintas ke pasaran dunia. Alright, tapak dah solid, mesin dah mula panas. Sekarang kita masuk fasa 2, jaringan dan pertumbuhan. Kalau tadi kita bina enjin, sekarang ni kita nak bawa kereta ni masuk lebuh raya. Kita akan sabungkan anda dengan peluang-peluang yang lebih besar. Dah tiba masanya untuk scale up. Dalam fasa kedua ni, kita akan bagi anda akses eksklusif Inner Circle. Kita akan aturkan sesi networking B2B supaya anda boleh jumpa partner baru, produk anda akan dapat review. Kita akan touch up lagi jenama digital anda dan yang paling best, anda akan dapat coaching satu sama satu. Semua ni tujuannya satu, nak buka lebih banyak pintu untuk bisnes anda. Dan yang ni memang game changer. Bayangkan, anda dapat peluang untuk pitch produk anda face to face dengan buyers dan inbound operators yang sebenar. Bukan lagi setakat hantar email lepas tu berdoa je. Kali ni, anda duduk semeja dengan orang yang buat keputusan. Peluang macam ni memang susah nak dapat. Itu belum cukup lagi. Ada bonus pendedahan. Maksudnya, anda berpeluang untuk di-feature dalam podcast dan webinar kami. Fikirkan, ini macam free marketing yang power. Nama anda akan disebut-sebut dalam komuniti inbound yang betul. Terus jenama anda nampak lebih dipercayai dan dikenali. Okey, kita dah tengok fasa pengaktifan, fasa pertubuhan, semua benda power yang anda akan dapat. Mesti anda tertanya-tanya kan, berapa kos semua ni? Okey, jom kita kira sama-sama. Cuba tengok senarai ni. Dari polish produk, copywriting, setup payment, AI SEO, sistem affiliate, sambungan OTA, akses community, networking, feature dalam media, branding touch-up, sampai ke coaching peribadi. Semua ni kita dah longgokkan dalam satu pakej lengkap.
Kalau anda nak buat semua benda ni satu-satu kat luar sana, cari orang lain, senang-senang je kosnya boleh cecah lebih RM3,500. Serius, itulah nilai sebenar untuk bina dan hidupkan satu sistem jualan digital yang lengkap macam ni dari kosong. Tapi, anda tak perlu bayar sebanyak tu. Untuk pakej pengaktifan pendonor, pelaburan anda cuma RM550. Betul, RM550. Bayar sekali je, one off, tak ada charge bulanan, tak ada kos tersembunyi. Kenapa? Sebab misi kami memang nak bantu seramai mungkin pengusir pelancongan untuk pergi ke peringkat global. Kejap. Ada lagi. Sebagai bonus, kami akan bagi AI Tourism Toolkit edisi Lite dan sijil pengiktirafan rasmi yang mengesahkan bisnes anda ni sebagai Inboundpreneur Digital Ready Business 2025. Sijil ni anda boleh pamerkan. Memang akan naikkan kredibiliti bisnes anda. Jadi pada akhirnya, ini bukan sekadar tentang bina website atau servis. Ini adalah misi kami. Kami bukan cuma nak tolong bisnes anda. Kami nak hidupkan balik keseluruhan ekonomi inbound Malaysia. Satu bisnes pada satu masa. Ini adalah satu gerakan. Jadi, soalan terakhir untuk anda. Sekarang anda dah nampak macam mana satu website biasa boleh diubah jadi mesin jualan global. Persoalannya, adakah bisnes anda dah betul-betul bersedia untuk pasaran dunia? Atau anda nak terus jadi brosur digital je? Fikir-fikirkan.